Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku sekarang kini berada di Pasar Besar Macang, Kelantan So aku nak tengok sekejap apa ada kat dalam kawasan ni, dalam pasar ni. So jom kita tengok, jom kita masuk. Beginilah rupanya Pasar Besar Macang terdapat banyak jenis jualan juga kat sini cuma orang tak ramai. So hari ni adalah hari Sabtu. So hari Sabtu ni, hari Sabtu ni macam super hari Ahad lah di Kelantan ni. Sebab hari Jumaat semalam ramai orang. So hari ni hari Sabtu, kira orang rehat lah, kira macam hari Ahad lah. Ni ada penjualan kelapa pembuatan kerisik. Kelapa-kelapa ni akan diparut untuk dijadikan kerisik Kedai jual kerisik. Okay, kita raung kat dalam ni. Memang betul lah dia macam hari Ahad banyak yang tutup. So dekat sini ada penjualan apa? Durian kek. Ni lempuk ni lempuk. Tak ramai orang Baik, tak ramai orang. Pasal tutup tak ramai orang. Oh ya. Okay Okay, kelihatannya macam dia tak faham aku cakap tu. Ni ada penjualan manisan tak ada kat, saya tengok-tengok sekejap. Manisan kampung manisan kampung Ori tak? Ni ori tak? Ni dodol. Dodol Kampung laut sedap. Yang abang lewat dalam TikTok. Abang lah Singapura. Abang lah Singapura buat. Yang ni gelembung buaya tak? Yang ni Malaysia. Yang ni durian. Yang ni durian. Yang ni pandan. Yang ni gelembung buaya. Semua jenis dodol lah ni. Dodol. Yang ni yang gelembung buaya. Dia ada nyu kat dalam. Ni lagi canggih. Ni dia dah siap packing macam ni Packing belaka dah. Dia ni hari ni nampak macam tak ada orang pasar ni. Dia hari ni dia selalunya kalau pasar besar macam ni, kalau tengok orang ramai kan mesti cuti lah. Mesti cuti lah. Tapi ada juga orang-orang ada klik-klik jaga-jaga tu, dia beli. Hari ni Sabtu, kira macam hari Ahad lah tak? Kira hari besok dah start kerja tak? Dah start kerja. Betul lah. Gitulah. Tapi selalunya kalau barang goni ni kan dia tak ada bermusim sebenarnya. Memang ada saja lah ni. Ada saja orang beli, dia tidak bermusim. Ada kadang-kadang hok dulu nak makan rumah saja boleh membeli. Tu ni. Tapi suka nego musim. Itu pulut susu tak? Tu pulut susu. Yang ni pupuk lekor. Pulut susu seberapa? RM6. RM6 dia sekarang. Sekarang RM6 dia. Dia duit kita kan kecil. Thailand besar. Betul. Tapi kalau masuk kat sana, dia memang tak siapa kalau beli dengan duit Thailand. Betul lah. Tak siapa. Pasal kita masuk kat sana. Sini dekat dengan sepadan lah. Dekat sepadan ni. Sini. Orang sini pupuk kampung demo nak pergi makan agak demo pergi. Kalau dah tak boleh dah. Sekarang tak boleh Lama dah tak boleh, dia kena pergi ke imigresen lah. Kena imigresen jugalah. Kalau tidak dulu orang masuk singgah ke situ lah. Dah ni kat imigresen mudah dah. Kalau kita ada pasport ke bawa depas ke bayar RM10 terus masuk. Kalau kita tak ada masalah apa. Kalau kita ada apa bagi blacklist ke apa tu susah sikit. Tu deh. Blacklist tak boleh naik selalu dia mesej dia print tak boleh lah. Betul. Kalau kita beres ada kat pos. Kak Su ni beres. Okey guys, itu dia penjelasan daripada Kak Su. So barang-barang kat sini boleh dikatakan sama je lah benda-benda dijual. Budu, lepas tu ada apa nama ni,
Jeruk bawang putih pun ada. Yang ni jeruk bawang putih dodol. Keropok perisa tom yum ni sedap guys. Aku dah pernah beli keropok perisa tom yum ni. Kalau korang datang sini, carilah keropok perisa tom yum. Okay guys, ini dah dia Pasar Besar Machang Beginilah keadaan suasana di Pasar Besar Machang. Ni ada kedai makan kat atas ni. Jeruk-jeruk punya, penjualan jeruk pun ada penjualan kuih-kuih kat atas ni pun ada. Terang kat atas ni kejap. Oh, ni lompat tikam. Lompat tikam kan. Tak apa kat saja tengok banyak kedai-kedai makan sini atas ni guys Semua tradisional masih dalam keadaan tradisional penjualannya. Oh, ni laksam ni guys penjualan laksam. Ya kak. Ini apa kak? Kuih serabel, orang Kelantan panggil. Oh, serabel ni. Manis lah? Taklah mana-mana kuah tu. Oh. Kuah putih tu tawar. Kuah dia telah manis. Oh, tu dia. Taklah suka tengok pasal di sana tak ada benda-benda macam ni lah. Di mana dia? Di KL. Di KL tak ada benda-benda macam ni. Susah jumpa. Kuih serabel tak ada. Yang ni apa pula ni? Tepung gomak. Ada juga. Oh, tepung gomak. Ada juga. Oh, lain cara dia. Ya. Tepung gomak ni. Betul? Tengok. Tak apa cik, saya memang nak pusing-pusing je ni. Round-round je. Ya. Okay guys, penjualan dia sama kebanyakannya. Semua tempat dia jual barang yang sama kat sini. Dan kedai dia banyak, merata-rata ada Tapi dekat sini aku tak nampak ada pasar basah. Pasar basah macam tak ada pasar basah. Oh, sini ada penjualan macam periuk langa kat sini. Kuali, barang-barang perkakasan dapur lah kat sini. Ni kedai dia. So kedai dia letakkan barang-barang kat depan ni sekali. Okey, ini boleh dikatakan pasar basah lah kawasan ni. Dekat bawah sana Oh, orang Cina cakap Kelantan. Bukan senang nak jumpa guys. Ini ada penjualan ulam-ulaman jering. Ini pokok apa macam tak pernah nampak ni. Ni ulam apa ni kak? Ha? Oh, sekayu. Sekayu. Oh, sekayu. Ni ulam apa nama Okay guys, ini adalah pasar basah dia Pasar basah dia belah sini. Hari ni memang macam tak ramai orang
Tengok-tengok, Cik. Macam-macam penjualan secara tradisional dijual di sini. Di sini ada jualan sayur-sayuran Buah salak pun ada. Buah lemon pun ada. Oh, ni apa? Bawang putih Bawang putih. Ini telur asin Ni apa ni guys Cendol ke? Oh, ni apa ni? Cendol Oh, cendol. Ni telur asin tak? Oh, telur asin sekarang jual macam ni Dia tak lumur dengan hitam tu Oh, ada juga. Oh, ada juga. Ambil gambar sikit. Ini penjualan ikan masin Tengok guys, banyak ikan masin kat sini. Ikan masin ni pun salah satu aku punya favourite lah. Oh, ni ikan kedera pun ada. Yang ni masak lemak sedap ni. Masak lemak cili api. Udang geragau, ikan bilis, budu. Macam-macam guys jualan dekat sini. Ya, tengok-tengok cik. Penjualan ikan masin. Oh, ni ikan duri pun dia buat ikan masin Okay guys, kita pergi round sebelah sini. Oh, ini ada penjualan daging fresh 25 sekilo. Okay bang. Saja round-round pasar bang. Oh, belah sana ada kedai guys Kebanyakannya sama saja penjualan dia. Gula-gula yang dah siap di packing. Oh, ya. Tak apa cik. Oh, tak apa. Saya tengok-tengok aja. Ambil gambar sikit. Pasal macam bagi orang tengok. Ini kita ada dua rempah-rempah. Rempah-rempah semua ada lah. Oh. Kalau nak gerai banyak mana laut tu boleh. Rempah kerutuk ah. Kerutuk ada, kari ada, kurma ada. Rempah-rempah ni, rempah-rempah ni buat sendiri ah cik. Ni. Bukan buat sendiri. Proses Proses sendiri. Tapi boleh tahulah seberat mana 1 kilo daging, 2 kilo daging. Kalau seekor lembu pun boleh. Oh, boleh tahu nak sukatan dia tu banyak mana lah. Tahun 68 lagi kita berniaga. Oh, berniaga sini? Umur 80. Sekarang 80? Ui. Di sini ni tahun 83 buka Bukit Baru. Buka Bukit Baru? Tahun 83? Yang dulu berniaga di Ekon Jaya ni, tapak Ekon Jaya tu Market Asal. Oh, start tahun 68 tu? Sebelum 68 tu Market tu ada. Oh, di sana lah? Oh, macam tu ni. Lama dah lah. Dulu Market Kayu lah. Di sini saja berapa tahun lah? Tahun 83, 42 tahun. 40 tahun lah. Tahun 83 start sini. Oh, bulan 3 tahun 83. Oh, tu ni. Sekolah lagi tu. Sekolah lagi. Kamu sekolah lagi. Okey, tak apa je dah. Mana? Saya Kuala Lumpur. Putrajaya. Mari sini kerja. Yalah. Sabar dah.
Okey. Mula. Okey guys. Kita round lagi. Tengok. Kebanyakannya semua barang-barang dia sama guys dekat sini. Penjualannya keropok, barang-barang kering, kuih-kuih. Penjualan dia barang yang sama je lah guys. Keropok ikan. Okay guys, inilah rupa pasar Macang, pasar besar Macang Rupanya pasar ni memang dah lama guys Okay, sekarang ni aku nak pergi ke kereta. Aku rasa setakat ni sajalah kot video pasar besar Macang sebab penjualan dia sama saja barang-barang dia hampir sama lah, semua barang-barang yang dijual kat sini. Sayur-sayuran, ikan kering, budu, manisan, keropok-keropok. Okay guys, setakat ni saja aku sudahi vlog ini. Dan sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.